Nak buka tinted lama tapi susah, tak tahu cara. Saya ada caranya. Ni dah lama, dia sudah keras. Nak kopak pun susah. So kita gunakan air panas, betul-betul panas, bau menggelegak. Okey, kita siramkan. Okey, lepas tu kita baru boleh kopakkan dia. Untuk kesan gam yang tinggal ni, kita spray ini boleh didapati di Mr. DIY. Okey, sekarang dah siap pasang tinted baru. Okey, selamat mencuba.